Selamat sejahtera, kami dari kumpulan 3. Sekarang kami akan bentang tentang gender, budaya dan masyarakat. Ini merupakan ahli kumpulan dari kumpulan 4. Terdapat 4 orang. Pertama Amah, kedua Cindy, ketiga Jai dan akhirnya ialah Fatin. Sekarang kita mula daripada pengenalan. Pembangunan moden merangkumi bukan sahaja aspek ekonomi tetapi juga sosial, politik dan budaya, termasuk keadilan gender yang penting untuk meningkatkan kualiti hidup secara menyeluruh. Konsep jantina budaya dan masyarakat saling berkait dalam membentuk peranan dan peluang individu, di mana norma budaya sering membawa kepada diskriminasi terhadap wanita. Pendekatan jantina dan pembangunan GAD menekankan bahawa ketidaksamaan gender punca daripada struktur sosial yang menggagalkan dominasi lelaki. Di Malaysia, meskipun terdapat kemajuan melalui dasar sejajar dengan SDG 5, jurang kaji dan stereotip budaya masih menjadi cabaran. Oleh itu, penilaian yang kritikal terhadap peranan budaya dan struktur sosial amat penting bagi memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan adil untuk semua. Saya akan terus bentang tentang sorotan isu semasa berkaitan wanita. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang dihadapi oleh wanita, saya akan bincangkan peranan dan cabaran wanita dalam pembangunan negara dari berbagai aspek seperti buruh dan pekerjaan, ekonomi, keluarga dan kemiskinan dan migrasi antarabangsa. Dalam sektor buruh dan pekerjaan, kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Malaysia masih rendah, iaitu hanya 56.2% wanita berbanding 82.3% bagi lelaki. Ini berpunca daripada tanggungjawab penjagaan keluarga yang masih banyak dipikul oleh wanita, kekurangan kemudahan penjagaan anak dan waktu kerja yang tidak fleksibel. Akibatnya, ramai wanita terpaksa bekerja dalam sektor tidak formal yang tidak menyediakan pendapatan tetap dan juga meningkatkan jurang ketidaksamaan jantina dalam pasaran buruh. Selain itu, wanita juga memainkan peranan besar dalam bidang ekonomi, terutamanya sebagai usahawan. Sebagai contoh, wanita menyumbang kira-kira 30% pemilikan perniagaan formal di Malaysia. Namun kebanyakan mereka hanya terlibat dalam sektor kecil seperti makanan dan runcing. Ini menunjukkan wanita masih menghadapi halangan dari segi akses kepada modal, latihan dan teknologi, menyebabkan perniagaan mereka berkembang dengan perlahan. Seterusnya, isu kemiskinan dalam kalangan wanita terutamanya ibu tunggal turut menjadi kebimbangan. Statistik menunjukkan wanita di Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas menghabiskan 19.1% masa mereka setiap hari untuk kerja rumah dan penjagaan tanpa gaji, manakala lelaki menghabiskan hanya 6% masa dalam pengurusan rumah. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan wanita kurang peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Akhir sekali, dalam konteks migrasi antarabangsa, wanita Malaysia yang bekerja di luar negara sering berdepan dengan diskriminasi dan kekurangan perlindungan undang-undang, terutamanya dalam industri penjagaan dan hospitality. Sementara itu, wanita migran dari negara jiran yang bekerja di Malaysia pula terdedah kepada eksploitasi, keganasan dan layanan tidak adil. Oleh itu, terdapat projek antarabangsa seperti Safe and Fair oleh International Labour Organization dan UN Women telah membantu menangani isu ini dengan memberi perlindungan kepada wanita migran di rantau Asia. Kesimpulannya, walaupun wanita semakin aktif dalam berbagai bidang, tetapi mereka masih menghadapi berbagai cabaran struktur dan sosial dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Dalam era moden ini, peranan wanita di Malaysia telah berkembang secara signifikan merentasi pelbagai sektor. Wanita bukan lagi sekadar pengurus rumah tangga atau dikenali sebagai suri rumah tangga, tetapi mereka telah muncul sebagai pemimpin, pencipta, pekerja dan ejen perubahan sosial. Namun di sebalik kemajuan ini, mereka masih berhadapan dengan cabaran struktur dan budaya seperti ketidaksamaan jantina, norma patriarki dan kekangan terhadap akses dan peluang. Wanita kini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Dalam bidang ekonomi, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh semakin meningkat dan ramai dalam kalangan mereka aktif dalam perniagaan kecil dan sederhana. Dari segi sosial, wanita berperanan sebagai ibu, mereka mendidik anak-anak mereka sejak awal serta terlibat dalam NGO atau aktiviti kesukarelawan. Dalam politik, walaupun penyertaan masih rendah iaitu 13.5%, kerajaan telah menyasarkan pelibatan sekurang-kurang 30%. Di era digital, wanita terlibat dalam e-dagang dan teknologi, tetapi masih jurang digital. Peranan wanita juga terselat dalam memperjuangkan isu sosial melalui NGO yang membinakan kesejahteraan masyarakat.
Walaupun peranan wanita semakin luas, tetapi mereka masih menghadapi pelbagai cabaran. Antara ialah beban berkaitan antara kerja dan tanggungjawab keluarga, serta kekurangan kemudahan penjagaan anak. Diskriminasi gender juga ketara dengan jurang gaji yang besar dan stereotip dalam bidang teknologi. Dalam sektor politik, penyertaan wanita masih rendah kerana kekangan budaya dan institusi. Bagi wanita luar bandar, kekurangan akses kepada pendidikan menjadi penghalang utama. Manakala wanita migran pula sering terdedah kepada eksploitasi tanpa perlindungan undang-undang yang mencukupi. Oleh itu, usaha berterusan amat penting untuk mengatasi cabaran ini secara holistik. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian pandangan teori berkaitan dengan isu gender, budaya dan masyarakat yang telah kumpulan kami pilih. Dalam sesebuah masyarakat, gender bukan hanya isu biologi tetapi ditentukan oleh budaya dan struktur sosial. Budaya membentuk peranan jantina. Contohnya, wanita sering dilihat sebagai penjaga rumah tangga, manakala lelaki dilihat sebagai pencari nafkah utama. Isu gender ini berkait rapat dengan budaya dan struktur masyarakat yang membentuk peranan kompleks jantina sejak pada kecil lagi. Dalam konteks negara kita di Malaysia, budaya patriarki masih mempengaruhi pandangan terhadap wanita, khususnya dalam hal kepimpinan, pekerjaan dan tanggungjawab keluarga. Walaupun semakin ramai wanita terlibat dalam sektor pendidikan dan profesional, mereka masih menghadapi diskriminasi, jurang gaji serta kekangan untuk naik ke jawatan yang lebih tinggi. Berdasarkan isu-isu yang telah dikupaskan oleh kawan-kawan saya yang lain sebentar tadi, jadi teori yang bersesuaian dengan isu ini adalah teori Gender and Development, JAD, iaitu teori jantina dan pembangunan. Teori ini muncul sebagai satu pendekatan kritikal yang mencabar pemikiran lama. Teori ini menekankan bahawa ketidaksamaan jantina bukan sekadar berpunca daripada kurangnya penyertaan wanita dalam pembangunan, tetapi lebih mendalam. Ia berakar daripada struktur sosial, budaya dan ekonomi yang mengekalkan ketidakseimbangan tersebut. GAD ini juga menggesa supaya wanita dilihat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan tetapi sebagai ejen perubahan yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian dasar pembangunan. Di Malaysia, perubahan sosio-ekonomi telah membuka lebih banyak ruang untuk wanita menyertai pelbagai bidang seperti pendidikan, kerjaya profesional dan keusahawanan. Namun begitu, cabaran tetap wujud. Budaya patriarki masih mendominasi menyebabkan wanita kurang mendapat peluang untuk memegang jawatan kepimpinan walaupun mereka berkelayakan. Selain itu, dalam sektor pekerjaan, wanita berdepan dengan masalah stereotip. Contohnya, golongan wanita dikatakan tidak sesuai untuk memegang jawatan yang tinggi kerana tanggungjawab rumah tangga. Wanita yang berhijrah sebagai pekerja asing juga sering tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya kerana kedudukan mereka yang dianggap lebih rendah dalam struktur masyarakat. Sebagai contoh, wanita Malaysia yang berhijrah ke luar negara sebagai pekerja domestik sering mengalami eksploitasi kerana perlindungan undang-undang yang lemah. Ini menunjukkan perlunya perubahan dasar dan sistem sokongan yang lebih adil serta responsif terhadap gender. Kesimpulannya, untuk menangani isu gender secara menyeluruh, kita perlu fahami hubungan antara budaya, struktur masyarakat dan kuasa. Teori ini memberikan kerangka yang sesuai untuk menganalisis serta membentuk dasar yang lebih saksama dan inklusif terhadap wanita dalam pembangunan negara. Kesan daripada isu gender, budaya dan masyarakat ini, wanita masih kurang diberi peluang untuk terlibat dalam proses membuat keputusan, terutamanya dalam pembentukan dasar awam. Walaupun kadar penyertaan wanita dalam bidang pendidikan dan pekerjaan semakin meningkat, ketidaksamaan gender tetap wujud kerana perubahan struktur dan budaya tidak berlaku secara menyeluruh. Bagi mengatasi isu ini, teori jantina dan pembangunan GAD menekankan beberapa langkah penting. Pertama, kita perlu meninjau semula budaya dan norma masyarakat yang membataskan peranan aktif wanita, terutamanya dalam ruang awam dan kepimpinan. Yang kedua, dasar pembangunan perlu dirangka dengan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender agar ia benar-benar mengambil kira keperluan dan realiti hidup wanita. Yang ketiga ialah GAD menegaskan bahawa wanita perlu dilibatkan sebagai ejen perubahan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Ini bermaksud mereka perlu diberi peluang dan ruang untuk menyumbang dalam proses membuat keputusan, merancang dasar dan melaksanakan inisiatif yang memberi kesan kepada kehidupan mereka. Salah satu strategi berkesan untuk mengurangkan ketidakseimbangan gender adalah dengan menyediakan dana mikro dan juga sokongan keusahawanan kepada wanita luar bandar dan juga komuniti marginal. Golongan ini sering berdepan dengan kekangan seperti kekurangan modal, kurang penyerahan kepada pendidikan kewangan, infrastruktur yang terhad serta stereotip budaya yang menghalang mereka untuk maju. Dengan adanya dana mikro beserta bimbingan, ramai wanita berjaya memulakan atau mengembangkan perniagaan kecil seperti pengeluaran makanan, craft tangan, perkhidmatan kecantikan, pertanian moden dan juga e-dagang. Dana ini biasanya akan diberikan kepada golongan wanita dengan kadar faedah yang rendah serta latihan keusahawanan yang akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan juga memperkasakan wanita dari segi ekonomi. Di Malaysia, agensi seperti Amanah Ikhtiar Malaysia iaitu AIM memainkan peranan penting di mana lebih 90% peminjamnya adalah golongan wanita luar bandar. Selain itu,
Kon Nasional, MARA dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga memainkan peranan yang penting dengan menyediakan kemudahan kewangan dan latihan kepada usahawan wanita. Kementerian Digital MIDAC juga memperkenalkan program seperti Empower Her Digital yang memberi pendedahan kepada wanita luar bandar tentang kemahiran digital seperti media sosial, e-dagang dan juga perbankan dalam talian. Semua ini menunjukkan bahawa inisiatif keusahawanan dan juga dana mikro bukan sahaja membantu wanita menjaga pendapatan, namun mampu mengubah struktur kehidupan mereka secara menyeluruh. Kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu menguatkuasakan undang-undang anti-diskriminasi jantina di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, wanita sering berdepan diskriminasi di tempat kerja seperti sukar naik pangkat, perbezaan gaji, gangguan seksual dan juga ketidaksamarataan dalam pengambilan pekerja. Jadi, penguatkuasaan undang-undang anti-diskriminasi gender sangat penting untuk memastikan kesamarataan dan juga keadilan sosial. Malaysia memang ada undang-undang seperti Akta Kerja 1955 dan pindaan pada tahun 2022 yang telah dikuatkuasakan pada tahun 2023 telah memperbaiki beberapa aspek. Sebagai contoh, cuti bersalin yang telah dipanjangkan kepada 98 hari dan juga perlindungan terhadap wanita hamil dari diberhentikan kerja tanpa alasan yang kukuh. Ini merupakan salah satu langkah positif ke arah persekitaran kerja yang lebih selamat dan juga adil bagi wanita. Namun begitu, pengelaksanaan undang-undang masih belum menyeluruh, maka mekanisme pemantauan seperti Ombudsman Gender dan juga Tribunal Buruh Khas amat diperlukan. Kementerian Sumber Manusia juga perlu lebih proaktif dan kerjasama dengan NGO seperti WAO dan SIS penting untuk memberi kesedaran dan juga sokongan kepada mangsa. Akhir sekali, undang-undang kita juga perlu selaras dengan komitmen antarabangsa seperti CEDAW yang Malaysia sudah diratifikasi sejak 1995. Secara keseluruhannya, undang-undang anti-diskriminasi ini bukan sahaja bantu wanita tapi juga mewujudkan budaya kerja yang adil, inklusif dan juga berasaskan merit. Ramai wanita khususnya di luar bandar dan juga pinggir bandar masih terperangkap dengan stereotip budaya seperti tanggungjawab rumah tangga yang hanya diletakkan pada bahu wanita atau stigma ibu tunggal. Keadaan ini menyungkarkan mereka untuk keluar daripada kitaran kemiskinan dan juga penindasan. Penubuhan pusat sokongan boleh bantu menangani isu ini secara menyeluruh. Ia bukan sahaja menyediakan perlindungan fizikal tetapi ia juga memberi sokongan psikososial, bantuan guaman, latihan vokasional dan juga pendidikan kewangan. Semua ini adalah penting untuk memperkasakan wanita dari segi mental, ekonomi dan juga sosial. Sebagai contoh, organisasi yang telah memainkan peranan besar dalam isu ini ialah Women Aid Organisation iaitu WAO dan juga Tinaga Nita. Mereka menyediakan perlindungan dan juga khidmat sokongan kepada wanita yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, eksploitasi buruh dan juga perkahwinan paksa. Namun begitu, pusat sebegini masih belum cukup. Ia perlu diperluaskan lagi ke peringkat daerah dan juga komuniti dengan adanya sokongan kerajaan terpadan dan NGO agar lebih ramai wanita mudah mengakses bantuan. Akhirnya, pendekatan ini bukan sekadar memberi bantuan sementara tetapi ia juga membimbing wanita untuk bangkit, berdikari dan bebas dari belenggu tekanan budaya serta kemiskinan.